nak buat pintu kiri dan kanan. Tapi dia sedar tak, sebelah kiri tu ada tangga. Orang salah masuk je, salah terus jatuh, Mat. Terus jatuh. Aku tahulah aku pendek, tak payahlah nak ejek aku macam tu. Dia letak switch knob pipe tu dekat atas situ, Mat. Betul-betul kepala air hujan tu. LeBron James pun nak lompat capai benda tu pun tak sampai dah. Salah tu cara pakai, terbalik tu. Benda tu kat atas, bukan kat ke depan. Dia pakai dah senyum benda tu macam bodoh, Mat. Setiap ruang kecil kau nampak ke tepi tu, ada tempat orang nak duduk dan membuang, okey? Ada tandas. So bila kau duduk, separuh badan orang sebelah korang boleh nampak juga. Sempat lagi sambil orang tengah buang tu, kau sembang dengan orang sebelah. Siapa yang nak dihantar balik? Itu si degil tu tadi. Berkawan dengan si degil buat apa? Yang tandas kiri, kanan dah elok jadi single player. Tapi yang tengah tu, apa hal dia jadi multiplayer kejap? Kenapa dia tak tutup? Dia terbuka macam tu. Aku dah sangkut dekat parking ni 20 minit, Mat. Mana jalan keluar? Dekat depan cakap parking, depan sini cakap parking juga. Tapi sebelah kanan pun nampak macam katanya parking. Yang exit dekat mana? Jalan ni keluarnya pergi mana?